Barulah nak keluar, cuaca dah mendung. Aduh. Kita tengok. Alamak, nak hujan lagi ni. Tak pakai sudah, hujan nak keluar. Tapi sebelum keluar kita makan siang dulu. Bini aku marah. Makan dulu bang, baru pergi. Yo, siap. Kita makan siang dulu. Tapi ini masih jam 11. Makan dulu sebelum keluar di rumah Nah, hari ni lauknya fajri nanas. Aduh, siapa yang pernah makan fajri nanas ni? Telur dadar. Ambil dulu fajri nanasnya Ambil telur dadar tadi, kasih sikit fajrinya. Ni nanasnya ni. Taruh sini sesama, aduk, pap. Dak. Biasanya orang pakai fajri ni pakai terung, ini pakai nanas. Memang dua biji ni selalu ni orang Melayu pasti tahu, pasti faham benar. Ish. Kalau perut dah kenyang, mulailah menyandor. Menyandor dulu baru pergi. Aduh, macam mana ni hari nak hujan pula. Fajri nanas sedap betul. Mika sering nak makan tu.